Okay guys, barang baik dah sampai dah. ECU Modena Z15 GT. Okay. Nanti kita nak pasang. Tengok dia macam mana. Okay, dah ni kita tengok dalam dia. Dalam dia Okay, dalam dia macam ni. Itu ni ECU. Itu ni app yang nak download. QR code yang nak download app Timeboss. Untuk iPhone ambil yang ni, Android ambil yang ni. Okay guys. Malaysia, buatan Malaysia. Okay, cari aku nak pasang. Tengok dia punya syahdu macam mana. Simple je kotak. Manual punya untuk setup pun tak ada. Mungkin semua dah masuk dalam app lah. Make sure lepas download pasang ECU ni kena download dia punya app Timeboss lah. Lepas tu baru kita boleh pilih tengok mapping ke apa ke. Okay, kita cuba tengok. Okay guys, untuk pasang ECU Z15 Z15 GT dia punya ECU ada dalam ni, bawah ni. So kena buka seat 1, 2, 3. Okay, aku try buka dulu. Nanti aku tunjuk macam mana. Okay guys, lepas dah buka seat 3 skru kat sini. Kat sini ada 2 skru lagi Saya 8. Yang ni saya 10. Untuk mudah kerja aku buka cover kotak angin ni bagi senang sikit. Okay. Dia kena okay. Okay ni. Okay. Ni skru ni ada satu, saya 8 juga. Nak kena buka. Ni dia punya ECU dia. Okay guys, kita cuba lagi. Okay, dalam ni ada 2 skru lagi Saya 8 juga. Ini aku dah buka dah satu. Sini satu. Sini satu. Okay, kita tarik je bracket ni naik.